Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afika binti Kamarudin, pelajar Diploma Psikologi dari Universiti Selangor. Pada hari ini saya menjadi host podcast untuk PPD Melaka Tengah. Okey, hari ini saya bersama dengan Puan Fadilah binti Muhammad Zain, kaunselor PPD Melaka Tengah. Puan, boleh kenalkan diri? Okay, terima kasih Afika. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya perkenalkan diri sikit lah. Okay, latar belakang saya. Saya nama Fadilah Muhammad Zain, merupakan kaunselor organisasi di PPD Melaka Tengah ni. So saya berkhidmat di sini masuk tahun ni tahun ke-9 lah. So pengalaman saya sebelum ni di sekolah. So di sekolah dengan kat sini dah 22 tahun. So 9 tahun di PPD dan selebihnya di sekolah lah. Okay, itu sedikit lah latar belakang saya. Okay, untuk hari ini boleh tak saya nak tujukan beberapa soalan. Okay. Boleh tak Puan kongsikan tentang pengurusan emosi? Okey, pengurusan emosi. Okey, sebenarnya itu relate dengan saya dengan saya punya rakan kaunselor di sinilah. So kami lebih kepada tugas kami lah lebih kepada membantu guru dan warga sekolah berkaitan dengan emosi. Jadi pentingnya kita sebagai manusia ataupun sebagai kita sekarang ni penjawat awam, guru di sekolah untuk menjaga kesejahteraan emosi. Sebab tugas dan tanggungjawab seorang guru memang agak mencabar sekarang ni. Betul. Jadi bila emosi tidak diuruskan dengan baik, mungkin tugas dia sebagai guru ni tak dapat dilaksanakan sebaik mungkin lah. So kalau emosi tak stabil atau tak diuruskan dengan baik, secara tidak langsung dia akan menjejaskan proses pembelajaran murid-murid di sekolah lah. So sangat penting lah untuk uruskan emosi dengan cara yang betul. Oh, faham. Ataupun Puan ada tak teknik-teknik untuk pengurusan emosi ni? Ada banyak sebenarnya Fika. Mungkin kita pun boleh tengok dekat luar sana kan ramai yang dikongsikan oleh mungkin ada yang pakar, ada juga yang bukan pakar. Jadi kalau boleh bila kita lihat orang-orang di luar sana yang kongsikan tentang pengurusan emosi, kita kena pastikan dulu yang dikongsikan itu adalah betul ataupun yang mengongsi atau yang berkongsi tentang pengurusan emosi itu adalah orang yang tepat lah, maksudnya pakar bidang masing-masing. Jadi untuk hari ini saya akan kongsikan satu teknik pengurusan emosi yang mudah dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan, yang simple, yang boleh membantu untuk uruskan keadaan emosi ataupun keadaan kita bila berada dalam situasi anxiety ataupun kebimbangan. Itu yang akan saya cuba kongsikan, iaitu saya nak kongsikan tentang teknik grounding. Teknik grounding. Pernah dengar tak? Fika pernah dengar? Saya pernah dengar tapi saya belum cuba untuk mengaplikasikan teknik tu. Boleh tak Puan share kan macam mana? Okey, grounding teknik ni adalah salah satu teknik untuk kita bawa diri kita kepada keadaan here and now. Kadang-kadang bila kita panik, kita akan lost, betul tak? Betul. Kita tak tahu nak buat apa. Kalau berlaku sesuatu situasi yang menyebabkan kita panik. Contoh mungkin apa yang buat kita panik. Biasa apa Afikah yang buat Afikah panik? Saya macam kalau saya kan dekat universiti, assignment, due date assignment saya nak hantar tu membuatkan saya panik sebab saya belum siap lagi assignment macam tu. Masa tu lah tak tahu mana satu nak buat yang itu kan. Betul. Jadi kita dah hilang tujuan ataupun hilang arah. Apa step pertama yang kita buat untuk selesaikan assignment. Okey. Sebab tu kita nak bawa grounding teknik ni, dia nak bawa diri kita untuk sedar keadaan kita sekarang ni, untuk kita bertenang. Okay, here and now, dan bertenang. Dan grounding teknik ni dia merangsang 5 deria kita. 5 deria kita iaitu deria penglihatan, deria pendengaran, deria sentuhan, deria bau dan deria rasa. Oh, ada 5 teknik ya? Ada 5. Sebab tu dipanggil 5
5-4-3-2-1. 5-4-3-2-1. Okay, macam mana nak buat tu Fika? Okay. Macam mana rasanya nak buat tu? Nak rangsang 5 dia tadi yang saya sebut tu. Maksudnya okay, nak rangsang saya pun tak tahu, saya tak buat. Kongsikan macam mana grounding teknik ni berlaku. Sebab kadang orang boleh buat, tapi cara dia buat tu kadang tak betul. Salah. Jadi dia bila dia buat sesuatu, dia akan cakap tak berkesan pun cara tu pada saya. Mungkin cara dia buat tu tak ikut step yang sepatutnya lah. So grounding teknik ada 5 cara, iaitu dipanggil grounding teknik 5-4-3-2-1. 4-3-2-1. Okey, apa dia 5-4-3-2-1? Okey, saya terangkan satu-satu. Okey, yang pertama kita kena bertenang dulu. Bila kita panik, kita dah macam fikiran kita dah tak tahu nak fikir mana satu, nak buat apa yang mana satu dulu kan. Jadi kita duduk bertenang, tarik nafas, tarik, hembus. Okey, tarik guna hidung, hembus guna mulut perlahan-lahan. Okey, tarik nafas dulu, kemudian baru kita aplikasikan teknik grounding. Yang pertama, kita duduk, bila kita dah bertenang tu, kita cuba perhatikan 5 benda yang kita boleh lihat di sekeliling kita. Contoh sekarang, apa 5 benda kita boleh nampak? Saya nampak bantal saya ke sini. Okay. Sofa. 2. Pokok bunga. 3. Signboard belakang ni. 4 lagi. Aircon. 5. Okey, dah nampak 5 kan? Okey, so dah sedar sikit kan? Okey, yang kedua, 4 benda yang boleh disentuh. Apa yang Afika boleh sentuh sekarang ni? Cuba. Sekarang ni saya boleh sentuh saya punya bantal. Saya boleh sentuh sofa. Okey, 2. Saya boleh sentuh rasa dinding belakang ni. Okey, 3. Saya boleh sentuh apa yang saya sentuh? Tekstur bunga ni. 4. Okey, 4 benda yang dia boleh sentuh. Kemudian 3 benda yang ataupun 3 bunyi yang Afika boleh dengar sekarang. Sekarang saya dengar bunyi kompresor aircon. Okey. Saya dengar saya macam tak dengar apa-apa. Sabar sekejap. Okey, saya boleh dengar bunyi TV. Okey. Saya boleh dengar suara dekat luar. Okey, 3 benda dengar kan. Okey. 2 benda yang ataupun 2 bau yang Afika boleh bau sekarang. Saya boleh okey, saya bau perfume dekat bilik ni dengan saya bau aircon. Okey. Ada dapat rasa, dapat bau kan. Okey. Dan yang terakhir, satu benda yang Afika boleh rasa. Kalau rasa ni macam mana? Rasa maksudnya kalau ada air kat sini, kita tak ada air kan. Kalau ada air, Afika boleh ambil minum air tu lah, dan Afika cuba rasa apa rasa air tu. Tapi kalau tak ada air, Afika boleh rasa, mungkin boleh telan air liur dan rasa pahit ke, payau ke, masin ke, tak nak. Okay. So itulah teknik 5-4-3-2-1 dalam grounding ni. So mungkin lepas ni Afika boleh aplikasikan lah teknik ni. Dia sangat membantu untuk kita uruskan bila kita panik. Tiba-tiba kita dah lost, kita tahu nak buat apa, tiba-tiba kita menggigil. Setengah orang kan dia ada anxiety kan, dia menggigil, jadi dia lost, dia tak tahu nak buat apa. Jadi bertenang, deep breathing, kemudian aplikasikan atau buat teknik grounding ni. Dia sangat membantu. Maksudnya lepas saya dah buat grounding teknik ni, saya rasa macam bertenang dan saya boleh sambung balik kerja yang saya belum buat tu lah kan. Dan Afika boleh strukturkan balik apa yang patut buat. Patut buat. Pertama Afika kena buat, kedua kena buat apa. Sebab kita dah tenang. So pemikiran kita dah sedar yang kita okey. Kita dah tenang, okey, apa yang sepatutnya kita buat. Itu kepentingan teknik-teknik inilah. Faham. Boleh yang simple lah yang saya boleh kongsikan dan semua orang boleh buat. Faham. So maksudnya okey. Mungkin boleh mungkin kalau kata pertama kali buat tak menjadi macam tak boleh lagi kan. Mungkin kena kerap lah. Buat berulang-ulang. Supaya kita selesa dan kita tahu dah kena fokus betul-betul. Okey, saya faham. Okey, saya ambil maklum tentang grounding teknik tu.
Okay. So sekarang ni saya nak Puan rumuskan tentang pengurusan emosi tu, boleh? Pengurusan emosi tu sedikit sebanyak ke? Okey, sebenarnya penting pengurusan emosi ni. Siapa-siapa pun ada emosi. Kan? Ada emosi. Sebagai manusia yang normal, kita tak lepas daripada masalah-masalah yang berlaku dari kehidupan kita lah. So tekanan, kebimbangan, kemurungan tu semua orang akan alami. Cuma teruk dengan tidak sahaja. Dan macam mana kita nak uruskan emosi-emosi tersebut supaya kita sejahtera dalam hidup kita. Jadi kita perlu tahu, sedar bila emosi kita tidak stabil, banyak benda yang akan terjejas. Jadi kita kena pastikan kita ada masalah macam mana sekalipun, berat ke ringan ke masalah kita tu, pastikan kita boleh uruskan dengan baik dan ianya tidak menjejaskan emosi kita. Jadi pentingnya kita ni sayang diri kita. Bila emosi kita terjejas, kerja-kerja harian kita pun akan terjejas. Jadi saya nak berpesanlah kepada diri saya, kepada Afika dan semua yang ada yang mendengar podcast ni. Yang pertama, emosi dulu perlu kita jaga, dan yang kedua, kena sayang diri kita dulu. I love myself. Sayang diri kita, baru kita boleh sayang orang lain. Betul tak? Betul. Jadi kalau kita tak sayang diri kita, macam mana kita nak luahkan ataupun nak salurkan kasih sayang kita kepada orang lain? So saya rumuskan kat sini, sayangi diri dan jagalah emosi sebaiknya. Sebab dalam hidup kita nak bahagia. Betul tak? So nak bahagia, emosi kena sejahtera. Okey, itu saja saya nak kongsikan pada hari ini. Semoga bermanfaat lah untuk semua. Okey, terima kasih Puan atas perkongsian tadi.